tahun 1990 harganya berapa? Saya kurang kat sini RM2.79. Harganya RM RM2.79. Okey. Tahun 2026 harganya paling tinggi RM122. RM122. Okay. Kita besarkan sikit. Okay. Tuan-tuan, okay. Pada tahun 1990, okay, pada tahun 1990, okay, harga saham Nestle seunit iaitu RM2.79. Dan tahun 2026 harga RM122. Tuan-tuan, kenaikan lebih kurang 4,000%. Bukan biasa-biasa. Okay, so kalau dulu kita boleh beli, okay, dulu tak silap saya 1,000 unit. Bermula dengan 100 unit pada tahun 2000-an macam tu lah, 2000 tak silap saya lah, tahun 2005 tak silap saya. So kalau saya salah tolong betulkan. Jadi tuan-tuan,